Kita sebenarnya daripada segi numbers tu, solid numbers tu kita memang sukarlah untuk dapat kan, sebabkan kita ada kita punya own PDPA dan setiap syarikat pun adanya tidak boleh sewenang-wenangnya mendedahkan berapa ramai pekerja-pekerja mereka. Tetapi nombor satu, kalau kita kata kemungkinan tu ada, di mana nombor satu kesedaran daripada pekerja itu sendiri. Nombor satu, kesadaran di mana mereka itu sebenarnya kalau mereka bekerja di Selangor ataupun tinggal di Selangor, mereka mesti membayar kepada institusi zakat di Selangor yang bertauliah, yang ditauliahkan, yang ini Lembaga Zakat Selangor. Jadi apa mereka walaupun mereka bukan orang Selangor, apabila mereka sudah bekerja saja di Selangor dan mereka tinggal di Selangor, terus tanggungjawab tu bukannya pada negeri kampung mereka, tetapi di negeri di Selangor. Di mana di sinilah zakat itu adalah ibadah, di mana kita kutip daripada mereka yang mampu membayar ataupun mesti membayar untuk diagihkan kepada asnaf di tempat mereka juga. Jadi di sini saya tidak ada nombor yang solid lah, tapi saya yakin ada situasi di mana mereka mungkin terkhilaf ataupun tidak perasan yang sebenarnya ada fatwa dan ruling mengatakan mereka mesti membayar di Selangor. Pertama sekali, apabila membayar zakat saja, seperti mana kita tahu, resit zakat tu, jumlah zakat tu kita boleh dapat tax rebate. Ya? Maknanya kalau kita kena bayar tax sekian-sekian, kita tolakkan dalam jumlah makat, balance tu saja kita bayar pada tax. Jadi tax rebate ni sendiri adalah satu kemudahan dan juga satu kelebihan untuk umat Islam. Bukan saja di Selangor, di Malaysia. Itu nombor satu. Satu lagi, kenapa mereka membayar di Selangor? Sebab di Selangor ini nombor satu adalah dia punya ibadahnya begitu. Di mana bila kita bekerja di tempat itu, income kita daripada tempat itu, kita bayar zakat di tempat itu. Sebab apa? Dalam undang-undang Islam pun dah disyariatkan tujuannya kenapa. Jadi kalau kita lihat di Selangor ni, apabila kita membayar zakat ke Selangor, Selangor ni sendiri negeri yang penuh dengan masyarakat daripada semua negeri di Malaysia. Ada saja kalau kita nak cari orang daripada negeri-negeri sini, memang ada di Selangor. Jadi bila saluran tu pergi balik pada mereka ni, insya-Allah semua masyarakat yang dari berbagai negeri akan